Kerana mereka ni sedang membesar, sedang berkeluarga dan sebagainya. Jadi dia tak boleh selama-lama. Sebab itu saya minta lah, ni cadangan saya lah kepada pihak tadi duk mengadu banyak kan. Persatuan semua penjajah-penjajah yang ada ni, dia kena duduk dalam persatuan. Dia kena ada suara. Kalau seorang-seorang macam mana? Dia tak boleh. Dia kena duduk dalam satu persatuan. Semua kena duduk dalam satu persatuan supaya kita ada pemimpin. Sekarang ni jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin, kita tak cakap negara kita saja, kita cakap semua. Untuk mewakili semua. Sebab masalah dia yang saya katakan tadi ni, mesti diminta supaya pihak berkuasa ni membuat perancangan supaya ada peruntukan tempat diwajibkan. Macam kita buat taman, kena ada surau kan, kawasan surau kena ada, mesti ada dewan kena ada, padang permainan kena ada, kawasan kedai pun kena ada, kawasan perniagaan kecil pun kena ada.